Seorang wanita berkongsi detik cemas apabila jirannya memajak masuk ke rumah ketika adik perempuannya berada seorang diri di ruang tamu petang kemarin. Menerusi perkongsian video rakaman televisyen litar tertutup CCTV oleh seorang pengguna laman TikTok, kelihatan lelaki berkenaan yang tinggal berhadapan rumahnya memanjat pagar rumah sebelum cuba memasuki rumah tersebut beberapa kali. Menurut wanita itu, kejadian berlaku selepas adiknya selesai mengangkat pakaian kering di ampaian luar. Bagaimanapun, difahamkan dia sempat untuk mengunci pintu jeruji selepas mengambil pakaian kerana bimbang dan ketakutan. Wanita itu turut memaklumkan bahawa laporan polis telah pun dibuat selain berharap tindakan segera dikenakan terhadap individu berkenaan. Pendedahan itu mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna laman sosial yang turut meluahkan rasa bimbang dan simpati terhadap mangsa.